Dia pernah bercerita tentang kehebatan Hang Tuah, sahabat baiknya dulu. Tak sangka pula hari ini hamba dapat bertemu dengan warisnya. Takziah hamba ucapkan buat Tuan Sukai. Kenapa Tuan Sukai seperti berduka cita? Hamba sedih tidak dapat menjalankan amanat ayahanda hamba untuk meneruskan warisan keluarga kami menjadi ketua kampung di sini. Tuan hamba, maaflah kami bertanya. Tapi apa sudah terjadi di kampung ni? Begini, sebelum pemergian ayahanda hamba, dia sudah berwasiat untuk hamba meneruskan tugasnya sebagai ketua kampung. Namun, sebelum sempat hamba mengambil alih tugas ayahanda, datang Tuan Kahau menuntut haknya sebagai anak Tuan Badik yang sah. Menurut Tuan Kahau, dia ialah anak ayahanda hamba dari ibu yang lain. Dan ayahanda telah mewasiatkan untuk dia menjadi ketua kampung di sini. Oh, begitu ceritanya. Tak mengapalah Tuan hamba. Lagipun, jadi ketua kampung kan amanah dan tanggungjawab yang berat. Kenapa perlu berebut? Tak perlulah bersedih kalau tak dapat menjadi ketua kampung. Nadim, Tuan hamba, maafkanlah adinda hamba seorang ini. Bukan jawatan ketua kampung yang hamba sedihkan, Tetapi kenapa Tuan hamba? Tetapi hamba sedih dengan nasib orang kampung di sini. Sejak dia menjadi ketua kampung, orang kampung merana dengan peraturan merepek yang dibuatnya. Semua orang tidak dibenarkan keluar rumah selepas pukul 3 petang atau akan diseksa kejam. Wah, sampai begitu sekali. Kenapa kejam sangat dia ni? Tiada cara lain ke untuk Tuan hamba mengambil alih semula tugas ketua kampung ini? Ada, dengan cincin Khatam Sulaiman. Cincin Khatam Sulaiman? Begini, sejak berkurun lamanya, keluarga hamba mewarisi sebentuk cincin bernama cincin Khatam Sulaiman. Cincin itu diwariskan dari seorang ketua kampung kepada waris yang layak. Hanya dengan cincin itu sahaja dapat hamba buktikan yang hambalah yang layak menjadi ketua kampung di sini. Berbulan lamanya hamba mencari cincin itu, tetapi tidak ketemu. Panjang pula cerita hamba. Lupa pula nak bertanya, apakah tujuan Hang Tuah menghantar warisnya mencari ayahanda hamba, Tuan Badik? Ini dia Tuan hamba, surat ayahanda kami kepada Tuan Badik. Nampaknya menurut surat ini, cincin itu telah ditelan batu belah di Gua Batu Tok Bidan. Batu belah? Batu belah? Tuanku, rancangan tuanku sudah hampir berjaya. Ramai orang kampung sudah mula berpindah keluar. Tidak lama lagi, tuanku dan orang-orang tuanku masih dapat bertampak di kampung ini. Tapi apa? Masih ada segelintir penduduk kampung yang tidak menerima hamba sebagai ketua kampung yang asli kerana anak Tuan Badik Sukai itu masih ada di sini. Jika Sukai dapat membuktikan dirinya adalah waris Tuan Badik yang sah dengan cincin Khatam Sulaiman, hamba risau semua penduduk kampung akan memberontak tuanku. Jadi, apa rancangan kamu? Sukai perlu dihapuskan sebelum dia menemui cincin Khatam Sulaiman ini. Baiklah, kita setuju. Pawana, Pawaka, kita arahkan kau berdua bersama sang pagak hapuskan Sukai. Tapi ingat, jangan ada sesiapa pun menjadi saksi. Menjunjung titah, tuanku. Membantu dia. Takutnya. Cepat, cari di mana dia. Nampaknya musuh Tuan hamba
orang suruhan Tuan Kahau. Nasib baik kamu semua ada dan menyelamatkan hamba. Ya, mari kita pergi ke Gua Batu Belah. Nyawa tuan hamba dalam bahaya di sini. Hei, kau boleh berhenti tak? Serabut kepalaku. Kau rasa siapa dalang yang telah membantu Sukai melarikan diri? Tuan, hamba rasa hamba tahu siapa yang telah membantu dia, Tuan. Siapa? Hamba tak pasti, tapi pagi tadi ada seorang budak lelaki mencari ketua kampung. Lagaknya seperti anak perwira, Tuan. Surat apa tu? Hamba rasa hamba tahu ke mana Tuan Sukai melarikan diri.